Okey, ini buaian sudah siap. Kita pasang kira 1 hari lah. Jadi semalam sudah malam, kita sudah lambat. Pagi sudah finishing. Okey, ini kayu merbau. Kita boleh pakai untuk outdoor. Okey, ini rantai crane. Ini rantai crane. Okey, kita macam-macam boleh buat. Ini customer minta 2 kaki kali 5 kaki. Kita selalu boleh buat. Inilah wings, apa pun boleh buat. Ini baru punya projek buat buaian. Inilah warna. Dia pun jumpa saya dari TikTok. Saya nak bagi tahu. Okey, inilah kita main material. Okey, ini bukan rantai kapal. Ini rantai crane. Okey, ini rantai. Okey, kita buat satu special punya barang kita dapat. Ini acid. Ini kurang-kurang 5 tan boleh tahan. 5 tan. Kasih tunjuklah nanti siapa-siapa nak boleh beli ke apa ke. Ini 5 tan boleh tahan. Ini acid. Okey, ini kita nak buat pasang dekat dinding. Okey, kita pasang dekat dinding. Sudah drill. Sekarang kita mau masuk acid. Inilah kita main material. Semua heavy duty. Ini semua heavy duty punya barang. Okeylah, inilah kita main special. Nanti saya tunjuk lepas siap. Ini kayu merbau.